baru 25 tahun. Kita tengok, cuba tengok bahagian ni, ini otak. Tengok sini, kita nampak ketubuhan ni. 25 tahun kita dah jumpa ada ketubuhan. Sebenarnya dah more than 6 months dah, ya. Sekarang saiz dia 2 cm times 3 cm, ya. 3 cm 2 cm. Okey, nak buat macam mana? Apa benda ni? Benda ni ketubuhan dekat bahagian dalam otak yang efek salur atau saraf pendengaran. Ya, mari saya tunjuk. Macam saya cakap tadi, telinga ada 3 bahagian ni. Ini telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Selalunya doktor akan tengok kat sini, nampak telinga luar saja. Ya? Kalau patient rasa berdesing, kita tengok telinga luar okey, tak bermaksud okey. Ia cuma bermaksud masalahnya bukan dekat telinga luar. Makanya kita kena cek telinga dalam sekali. Cara buat ni kita kena buat hearing test, okey? So, takut benda tu telinga dalam, sampai ke otak. Faham ya? Okey, itu saja untuk hari ni. Saya tak tekankan, kalau berdesing, kalau doktor kata tak ada apa-apa, pastikan tuan-puan buat hearing test. After hearing test, kita boleh buat rawatan yang lanjut. Okey? Alright. Go.